Amerika telah berjaya mencari jalan untuk memecahkan rejim Iran selepas berbulan-bulan mengebom dan membunuh pemimpin tertinggi serta memusnahkan kemudahan nuklear mereka, namun rejim itu masih bertahan. Amerika telah memutuskan untuk beralih kepada sesuatu yang sangat bijak. Mereka kini menggunakan strategi ekonomi yang dicipta dan dibuktikan berkesan oleh Iran sendiri. Tetapi inilah masalahnya. Media arus perdana langsung tidak menyedari kisah sebenar. Mereka terlalu taksub memikirkan sama ada AES akan mengenakan sekatan ke atas China, sedangkan rancangan sebenar jauh lebih canggih. Rejim itu sudah mula menunjukkan tanda-tanda perpecahan dan mereka baru sahaja bermula kerana rancangan ini mungkin benar-benar berkesan. Jadi, mari kita selami perkara ini. Selamat datang ke Middle East Geopolitics Explain. Perubahan strategi ini memang menakjubkan. Jadi di sinilah kita bermula. Selama 6 bulan, AS dan Israel menjalankan strategi ketenteraan terhadap Iran. Mereka telah menjatuhkan beribu-ribu tan munisi ke atas sasaran di seluruh negara itu. Mereka membunuh pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan pembukaan. Mereka memusnahkan kemudahan nuklear utama, pemasangan ketenteraan, loji janakuasa dan pusat arahan. Dan serangan-serangan itu benar-benar memberi kesan besar kepada Iran. Ia merosakkan keupayaan ketenteraan mereka, tetapi ia tidak mematahkan rejim pengganas itu. Rejim itu menyesuaikan diri. Ia mengetatkan kawalan. Unsur-unsur garis keras malah menjadi lebih kuat dan seorang pemimpin tertinggi yang baru berjaya mengambil alih kuasa. Kempen ketenteraan itu, walaupun dengan intensiti dan kejayaannya, tidak berjaya menjatuhkan rejim tersebut. Dan Iran, setelah menyedari bahawa mereka tidak akan mampu menang secara ketenteraan menentang gabungan AS dan Israel, memutuskan untuk menukar strategi. Mereka beralih kepada sesuatu yang berbeza. Mereka menumpukan semua tenaga ketenteraan yang masih ada pada satu objektif strategik, mengawal Selat Hormuz. Mereka meletakkan periuk api, mereka menyerang kapal-kapal, mereka mengancam untuk menutup salah satu saluran penghantaran minyak paling kritikal di dunia yang menjadi kebergantungan berbilion orang untuk tenaga. Dan ia berjaya kerana mereka faham sesuatu. Strategi yang mereka cipta memberikan tekanan ekonomi yang sebenar kepada Amerika Syarikat. Ia memaksa Presiden Trump untuk menangani kenaikan harga minyak, sekutu-sekutu yang gelisah, ketidaktentuan ekonomi yang merebak ke seluruh pasaran global dan juga pasaran Amerika Syarikat. Iran tidak perlu mengalahkan Angkatan Tentera Amerika Syarikat sendiri kerana itu adalah mustahil. Mereka hanya memaksa ekonomi Amerika untuk merasai kesakitan supaya rakyat Amerika mendesak Trump untuk berundur. Ini membuktikan sesuatu yang sangat penting kepada semua yang memerhati. Pengaruh ekonomi boleh menjadi lebih berkuasa daripada kekuatan tentera jika digunakan dengan betul. Dan apabila anda memberi tekanan ekonomi yang cukup besar, walaupun kuasa besar akan memilih untuk berunding daripada meningkatkan ketegangan secara ketenteraan. Ya, Iran berjaya, tetapi kejayaan ini tidak terlepas daripada perhatian. Dan kini, pentadbiran Trump telah memutuskan untuk menggunakan strategi yang sama tetapi terhadap Iran. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent mengumumkan operasi pengasingan ekonomi, satu kempen ekonomi yang direka untuk memutuskan aliran dolar secara sistematik ke dalam rejim Iran. Trump sendiri menyebutnya sebagai operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap mana-mana negara. Dan ia adalah satu rancangan yang sangat-sangat baik. Sudah tentu, ia mempunyai beberapa kelemahan serius yang akan kita huraikan sebentar lagi, tetapi yang mengejutkan, ia bukanlah kelemahan sebenar yang media beritahu anda kerana media arus perdana telah salah sepenuhnya tentang perkara ini. Mereka semua terlalu taksub sama ada AS akan mengenakan sekatan ke atas China dan sama ada China akan bekerjasama dengan tekanan Amerika, sesuatu yang telah mereka katakan tidak akan mereka lakukan. Tetapi inilah perdebatan utama yang mendominasi liputan berita. Untuk memahami mengapa perdebatan ini langsung tidak menyentuh cerita sebenar, anda perlu faham satu fakta. Ekonomi Iran sangat bergantung kepada China. China membeli kira-kira 90% daripada baki ekspor minyak Iran. Jualan minyak itu mewakili kira-kira 30 bilion dolar dalam pendapatan tahunan untuk Iran, yang merupakan lebih kurang 45% daripada keseluruhan bajet kerajaan mereka. Tanpa China membeli minyak itu, kerajaan Iran memang tidak dapat berfungsi langsung. Jadi semua orang menganggap strategi AAS mesti melibatkan cara memaksa China berhenti membeli minyak Iran walaupun dengan kos yang tinggi kepada Amerika. Dan itu sudah tentu boleh membawa akibat yang serius. Tetapi AS sebenarnya sudah beberapa langkah ke hadapan. AS tidak perlu mengenakan sekatan ke atas China dan tidak perlu meyakinkan China untuk bekerjasama kerana sekatan laut sudah pun memutuskan jualan minyak Iran hampir secara automatik. Inilah perkara penting yang sering terlepas pandang oleh semua orang. Iran menghantar 1.57 juta tong minyak sehari ke China pada bulan Februari ketika konflik bermula. Dan menjelang Ogos, jumlah itu telah merosot kepada 500,000 tong sehari. Kejatuhan yang sangat teruk sebanyak 66% dalam kira-kira 6 bulan. Central Laut AS secara fizikal menghalang kapal tangki Iran daripada meninggalkan pelabuhan. Jadi, China tidak boleh membeli minyak yang tidak dapat keluar dari negara itu secara fizikal. Ia tidak penting berapa banyak mereka mahu bekerjasama dengan Iran atau sama ada mereka sanggup membelinya. Minyak itu tidak dapat dikeluarkan. Sebarang sekatan yang dibincangkan kini memberi tumpuan kepada ekspor minyak yang semakin merosot dengan cepat dan kemerosotan ini adalah faktor besar dalam tekanan ekonomi yang sedang dirasai oleh Iran.
Anda lihat, rancangan Hari di Ekonomi ini mempunyai banyak aspek dan ia dibina untuk menyerang Iran dalam pelbagai cara. Dan hanya menumpukan kepada China adalah satu kesilapan. Ya, mereka masih membeli dari Iran dan adakah Amerika Syarikat secara teorinya boleh mengancam China dengan sekatan serius kerana minyak itu? Ya, mereka boleh lakukan begitu. Adakah mereka benar-benar akan melaksanakannya? Tidak, hampir pasti tidak. Setiausaha Perbendaharaan telah menjelaskan perkara ini apabila beliau berkata, mengapa saya mahu memusnahkan sistem kewangan global? Jika AS mengenakan sekatan ke atas bank-bank utama China, ia boleh memusnahkan atau sekurang-kurangnya menjejaskan perdagangan global dengan ketara, menyakiti syarikat-syarikat Amerika dan juga mengundang tindakan balas China terhadap teknologi dan pelaburan Amerika. Dan ia memang tidak berbaloi. Tiada siapa yang mahukan hasil seperti itu. Jadi, strategi sebenar bukanlah untuk memaksa China bekerjasama sama sekali. Ia berkaitan dengan semua saluran alternatif yang pasti akan dicuba oleh Iran apabila jualan minyak benar-benar terhenti. Ingat, 65% itu hanya akan terus meningkat. Jadi, anda ada rangkaian perbankan bayangan Dubai dan laluan penyeludupan Turki merentasi sempadan Iran, rangkaian kewangan Rusia yang menggerakkan wang melalui saluran bukan tradisional dan perjanjian barter Venezuela di mana negara-negara berdagang barangan di luar sistem kewangan tradisional. Salah satu proksi Iran, Hizbullah, adalah salah satu organisasi pengedaran dadah terbesar di dunia. Dan kemana anda fikir semua wang itu pergi? Itulah jenis wang yang cuba disekat oleh operasi pengasingan ekonomi. Dan inilah sebabnya ia mungkin benar-benar berkesan. Sekatan ini memutuskan sumber pendapatan utama. Sekatan menutup semua pintu lain. Dan jika sekatan laut tidak dapat menghentikan semua penghantaran minyak, segala-galanya masih penting. Hasil operasi ini jelas. Ia adalah untuk menjatuhkan rejim itu. Inilah satu-satunya cara untuk Amerika Syarikat menghentikan keganasan rejim Iran. Tetapi inilah berita baiknya. Ini bukan Amerika memaksakan perubahan rejim bertentangan dengan kehendak rakyat Iran dan pendekatan itu telah gagal berkali-kali sebelum ini. Bukan khususnya di Iran, tetapi kebanyakan masa apabila Amerika cuba memaksakan perubahan rejim, ia tidak begitu berjaya. Rakyat Iran sendiri mahukan perubahan ini berlaku. Mereka tidak ditekan dari luar, mereka cuba mendapatkannya sendiri. Jadi, mengapa mereka masih belum berjaya? Kita semua masih ingat bagaimana pada Januari 2026, rakyat Iran biasa turun ke jalan di bandar-bandar seluruh negara, membantah penindasan kejam selama berdekat-dekat oleh kerajaan yang telah membunuh rakyatnya sendiri, memenjarakan lawan politik, dan memerintah melalui ketakutan dan keganasan yang sistematik. Dan apabila mereka melakukan ini, secara besar-besaran, tindak balas kerajaan adalah sangat kejam. Dianggarkan jumlah kematian sekitar 40,000 orang, terbunuh hanya dalam 2 malam. Rejim itu menutup sepenuhnya internet di seluruh negara selama beberapa minggu, dan mereka melaksanakan hukuman mati ke atas penunjuk perasaan tanpa perbicaraan. IRGC benar-benar memburu orang di jalanan. Realitinya jelas dan tidak dapat dinafikan. Rakyat Iran tidak dapat menggulingkan rejim ini sendirian, tidak kira betapa beraninya mereka, dan betapa terdesaknya mereka mahukan perubahan. IRGC adalah salah satu organisasi ketenteraan dan keselamatan yang paling hebat di dunia. Ia komited secara ideologi kepada rejim, bersenjata lengkap, dan tanpa belas kasihan sanggup menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Amerika Syarikat dan Israel sudah pun cuba untuk mematahkan IRGC melalui kekuatan ketenteraan yang besar selama 6 bulan. Mereka membunuh pemimpin tertinggi dalam beberapa minit sahaja. Mereka memusnahkan kemudahan nuklear dan kemudahan ketenteraan. Namun begitu, rejim itu masih berkuasa. Mereka menyesuaikan diri dan bertahan, malah semakin mengetatkan kawalan mereka. Dan bagaimana ini boleh berlaku? Sebenarnya, kerana kepimpinan mereka sangat kuat, begitu juga dengan mekanisme penguatkuasaan mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh tekanan ekonomi yang tidak mampu dilakukan oleh kekuatan ketenteraan semata-mata. Ia memecahkan sistem yang mengekalkan rejim berkuasa. Apabila wang habis, askar tidak dibayar gaji. Apabila askar tidak dibayar gaji, mereka tidak selalu gembira untuk menurut arahan. Dan apabila askar berhenti menurut arahan, seluruh sistem penindasan akan runtuh. Askar-askar yang menghentikan para penunjuk perasaan dan askar-askar juga yang menjaga keselamatan para pemimpin. Dan merekalah yang menjadi sasaran utama strategi ini. Dan itulah sebabnya ia boleh berjaya di mana kekuatan tentera sahaja telah gagal. Tetapi ini membawa kita kepada satu lagi persoalan, iaitu mengapa sekatan ekonomi yang sudah meluas sebelum ini tidak berjaya? Apa yang berbeza kali ini? Untuk memahami mengapa operasi ini berpotensi berjaya di mana sekatan sebelum ini gagal, anda perlu faham apa sebenarnya yang tidak kena sebelum ini dan mengapa sekatan-sekatan itu menjadikan keadaan lebih buruk, bukannya lebih baik. Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ke atas Iran secara berterusan selama beberapa dekad. Beberapa pentadbiran telah mencuba pendekatan ini. Hasilnya, selepas sekian lama bukanlah kejatuhan rejim atau perubahan politik yang bermakna. Sebaliknya, rakyat Iran biasa yang menanggung penderitaan teruk, manakala rejim sebenarnya menjadi lebih kaya dan semakin kukuh. Bagaimana itu boleh berlaku? Sebenarnya, sekatan-sekatan itu memberi kesan buruk kepada orang awam dengan cara yang sangat dahsyat. Harga makanan melambung tinggi dan ubat-ubatan tidak lagi tersedia di farmasi serta pekerjaan hilang. Ekonomi menguncuk dan rakyat biasa semakin miskin sambil berjuang untuk terus hidup. Tetapi rejim itu sendiri, mereka menjadi lebih kaya.
Dan walaupun ini nampak bertentangan dengan logik, ia hanya kerana apabila anda faham bagaimana sekatan sebenarnya berfungsi terhadap sistem otoritarian, ia menjadi masuk akal. Sekatan mewujudkan pasaran gelap dan rangkaian penyeludupan. Dan apabila IRGC mengambil alih kawalan ke atas pasaran gelap itu, kerana mereka sanggup menggunakan kekerasan dan menjadi pihak yang paling mendapat manfaat daripada rejim sekatan tersebut. Setiap sekatan yang dikenakan oleh AS akan mencipta peluang baharu untuk tentera meraih keuntungan besar melalui penyeludupan, melalui rangkaian pelanggaran sekatan, melalui perdagangan haram dan skim keuangan yang tidak dapat diakses oleh perniagaan biasa. Jadi, kesan akhirnya ialah sekatan telah menyebabkan rakyat Iran kelaparan dan terdesak, tetapi menjadikan aparat penindasan lebih kaya dan lebih berkuasa. Pada dasarnya menguatkan pihak yang sepatutnya ditekan oleh sekatan tersebut. Operasi pengasingan ekonomi sangat berbeza kerana ia menyasarkan sesuatu yang benar-benar berbeza. Insentif ekonomi yang memastikan askar dan pasukan keselamatan setia kepada rejim. Inilah yang mendorong keseluruhan strategi ini. Walaupun askar IRGC sememangnya komited secara ideologi kepada revolusi Islam dan kelangsungan rejim, dalam banyak cara, mereka sebenarnya didorong oleh insentif ekonomi. Mereka dibayar gaji yang sangat lumayan. Mereka mendapat akses kepada barangan pasaran gelap dan produk pengguna yang tidak dapat diakses oleh orang awam. Mereka juga mendapat status dan keistimewaan dalam masyarakat. Dan keluarga mereka disokong serta bergantung kepada pendapatan ketenteraan mereka. Insentif ekonomi adalah asas utama yang membuatkan ideologi benar-benar berfungsi dalam amalan. Jika anda mengambil wang itu, ideologi akan menjadi jauh lebih lemah. Sudah tentu, saya tidak bercakap tentang golongan pelampau tegar yang berada di peringkat paling atas sekali. Tetapi bagi kebanyakan orang dalam tentera, mereka sehaluan dari segi ideologi, tetapi mereka juga sangat-sangat bergantung dari segi kewangan kepada tentera. Bermakna mereka tidak boleh melepaskan jawatan tersebut. Menjadi anggota IRGC memang berbaloi. Ia menjamin keselamatan anda, keselesaan anda, serta keselamatan dan keselesaan keluarga anda. Pernahkah anda terfikir bagaimana begitu ramai rakyat Iran menentang rejim itu, tetapi masih ramai askar yang menyokongnya? Ya, sekali lagi, bagi setengah daripada mereka, ia adalah kerana agama, tetapi bagi ramai yang lain, ia adalah kerana ekonomi. Sebuah rejim authoritarian bertahan kerana askar-askar mematuhi arahan untuk mengekalkan kawalan, menindas penentangan dan menggunakan kekerasan terhadap rakyat. Tetapi kenapa mereka menurut arahan? Ada yang melakukannya kerana takut, sudah tentu. Tetapi ramai yang melakukannya, terutamanya kerana mereka mendapat insentif ekonomi melalui gaji, faedah dan status. Dan apabila anda menghapuskan wang sepenuhnya, anda juga menghapuskan insentif besar yang membuat keseluruhan sistem itu berfungsi. Askar yang lapar bukanlah askar yang gembira. Inilah wawasan utama operasi pengasingan ekonomi. Ia bukan sekadar cuba mencipta penderitaan dalam erti kata abstrak dengan menyukarkan pembelian makanan. Ia secara khusus menyasarkan mekanisme ekonomi yang memastikan askar tetap setia dan memastikan aparatus penindasan berfungsi setiap hari. Apabila seorang askar tidak dibayar gaji, apabila keluarganya lapar, apabila dia tidak lagi mampu mengekalkan status, keistimewaan dan akses kepada barangan yang sebelum ini mendorongnya untuk menurut perintah, kesanggupannya untuk melaksanakan arahan rejim mula goyah dan dia mula marah kepada rejim itu. Inilah sebabnya operasi pengasingan ekonomi menyasarkan wang sebagai objektif utamanya. Bukan untuk mencipta penderitaan dan hukuman tambahan kepada rakyat Iran, tetapi untuk secara khusus memecahkan asas ekonomi yang memastikan aparatus penindasan terus berfungsi dan membolehkan rejim mengekalkan kawalan. Jika askar berpaling tada, rakyat juga boleh bangkit menentang dan kemudian rejim itu boleh tumbang. Hasil kerajaan Iran datang daripada ekspor minyak. Sebelum perang, Iran mengekspor kira-kira 2 juta tong minyak sehari yang menjana kira-kira 57 bilion dolar setahun. Mewakili kira-kira 55% daripada semua hasil kerajaan, asas kepada segala yang boleh dilakukan oleh rejim itu. Tetapi, Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan laut. Menjelang Ogos 2026, ekspor ini telah merosot dengan teruk kepada kira-kira 300,000 tong sehari. Ia merupakan kejatuhan sebanyak 85% hanya dalam beberapa bulan. Tanpa hasil minyak itu mengalir ke dalam perbendaharaan kerajaan, rejim tidak dapat membayar askarnya, tidak dapat mengekalkan aparatus kawalan negara, dan tidak dapat berfungsi sebagai sebuah kerajaan dengan cara yang bermakna. Sekarang, seperti yang kami katakan, ada lagi 45% yang lain. Ekonomi Iran sudah pun berada dalam krisis yang teruk, yang bermakna rejim itu sudah pun terdedah dan mata wangnya telah runtuh sepenuhnya. Nilai tukaran rial ialah kira-kira 1 juta rial bagi 1 dolar hanya setahun yang lalu. Dan sekarang, menjelang Ogos, nilainya menjadi 2 juta untuk 1 dolar. Yang bermakna, segala-galanya yang Iran perlu import dari negara lain kini menjadi 2 kali ganda lebih mahal. Inflasi makanan kini berada pada kadar 87% tahun ke tahun. Bermakna harga makanan benar-benar berganda dalam masa setahun. Dan rakyat terpaksa menghapuskan daging dan buah-buahan sepenuhnya daripada diet mereka kerana mereka memang tidak mampu lagi. Dan ini datang daripada rakyat Iran sendiri. Kupon makanan kerajaan yang sepatutnya membantu rakyat untuk terus hidup, kini hanya bernilai kira-kira 6 dolar sebulan.
Stesen minyak di seluruh negara kehabisan bahan api, benar-benar kehabisan, dan bekalan elektrik pula dicatu dan sering dipotong. Kekurangan air sudah menjadi perkara biasa. Ubat-ubatan semakin hilang dari rak farmasi kerana syarikat farmasutikal tidak dapat memperoleh mata wang asing yang diperlukan untuk mengimport ubat. Pengangguran sangat teruk, dengan hanya 1/3 rakyat Iran yang berumur bekerja benar-benar mempunyai sebarang pekerjaan. Dalam pemberontakan menentang rejim sebelum ini, keadaan sudah pun sangat teruk. Inilah salah satu sebab utama yang mendorong rakyat untuk berjuang. Mereka rasa mereka tiada apa-apa untuk hilang. Tetapi kini keadaan menjadi semakin teruk. Dan amat menyedihkan bahawa rakyat Iran akan menanggung akibat daripada semua ini. Tetapi ingat, ini sudah pun menjadi krisis kemanusiaan besar yang berpunca daripada rejim yang secara aktif memusnahkan kehidupan rakyat biasa. Dan semua ini berlaku sebelum operasi pengasingan ekonomi dilaksanakan sepenuhnya. Ya, rakyat Iran akan menderita, tetapi mereka memang sudah lama menderita. Dan inilah peluang untuk keadaan berubah. Operasi ini bertujuan untuk menyasarkan rejim terutamanya. Hakikat bahawa rejim sudah begitu terdedah, rakyat sudah begitu menderita dan tekanan ekonomi sudah pun wujud. Pada tahap intensiti ini, bermakna operasi ini mungkin akan menambah lagi tekanan yang sedia ada. Dan pada dasarnya, memberitahu rejim bahawa kami tidak akan membiarkan anda pulih daripada kejatuhan ekonomi ini. Kami akan memastikan secara sistematik bahawa kemerosotan ekonomi akan terus berlaku sehingga rejim tumbang. Jadi, apakah sekatan sebenar itu? Kebanyakan rangkaian berita tidak akan menerangkan dengan secukupnya bagaimana mekanisme penguatkuasaan itu sebenarnya berfungsi. Dan ya, banyak perkara sedang dirahsiakan. Tetapi selain itu, mereka sebenarnya tidak pun menerangkan kepada anda tentang sekatan laut yang dijalankan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat. Jadi, bagaimana anda boleh mempercayai mereka sejak awal lagi? Tentera Laut Amerika Syarikat, seperti yang kita tahu, secara fizikal dan aktif menghalang minyak Iran daripada keluar dari negara itu, menjalankan operasi berterusan setiap hari untuk memintas dan merampas kapal tangki Iran. Kapal perang Amerika sedang aktif meronda di Selat Hormuz dan perairan sekitar Iran. Dan apabila kapal tangki minyak Iran cuba meninggalkan perairan Iran, kapal-kapal tersebut akan memintas mereka, menaiki kapal, merampas kargo dan memusingkan kapal tersebut sebelum mereka sempat sampai ke perairan antarabangsa. Inilah sebab utama mengapa Iran sedang menghadapi masalah ekonomi yang serius. Dan sudah tentu, kepungan laut ini menjadi tindakan utama terhadap sumber pendapatan utama mereka. Tetapi operasi pengasingan ekonomi merangkumi lebih daripada sekadar kepungan laut itu. Ia merangkumi sekatan khusus yang disasarkan dan akan dijalankan secara berperingkat serta melibatkan sektor ekonomi kritikal yang menjadi kebergantungan Iran. Jabatan Perbendaharaan telah secara rasmi menetapkan 5 sektor kritikal di mana AS kini boleh mengenakan sekatan ke atas mana-mana individu atau syarikat asing yang beroperasi dalam sektor-sektor tersebut tanpa mengira di mana mereka berada di dunia. Sektor pertama ialah aset digital dan mata wang kripto yang telah digunakan oleh Iran untuk mengelak sekatan dan memindahkan wang di luar sistem perbankan tradisional yang boleh dipantau oleh ASS. Sektor kedua ialah teknologi, termasuk teknologi dwiguna yang boleh menyokong program senjata dalam keupayaan ketenteraan Iran. Sektor ketiga ialah emas, yang merupakan lindung nilai utama rejim terhadap kejatuhan mata wang sepenuhnya dan bagaimana rejim otoritarian mengekalkan kekayaan apabila mata wang mereka menjadi tidak bernilai. Sektor keempat ialah penerbangan untuk mengangkut senjata dan anggota tentera kepada kumpulan proksi di seluruh rantau ini. Dan sektor kelima ialah perkapalan, termasuk armada bayangan Iran yang wujud khusus untuk mengangkut minyak melalui saluran tidak rasmi apabila perkapalan komersial biasa tidak tersedia. Setiap sektor ini mewakili cara berbeza aliran wang masuk ke Iran atau bagaimana rejim mengekalkan kuasanya dan sekatan ke atas setiap satu akan memutuskan laluan yang berbeza. Untuk membuktikan bahawa ini benar-benar berlaku dan bukan sekadar retorik, Perbendaharaan segera menyenarai hitamkan hampir 60 entiti, individu dan kapal dalam rangkaian perolehan nuklear, operasi cyber, infrastruktur dan rantaian bekalan pengangkutan minyak. Pentingnya, penyenaraian ini menyasarkan rantaian bekalan tertentu melalui Hong Kong, China, UAE dan Singapura. Ini menunjukkan bahawa strategi ini sebenarnya tidak samar-samar atau hanya mengancam Dubai secara umum. Ia menamakan bank-bank tertentu, syarikat-syarikat tertentu, laluan perdagangan tertentu yang diketahui oleh AES sedang digunakan untuk memindahkan wang dan barangan. Mesejnya ialah, kami tahu dengan tepat bagaimana sistem anda berfungsi. Kami tahu syarikat-syarikat tertentu di negara-negara tertentu yang memudahkan perdagangan anda dan kami menyasarkan mereka secara khusus. Apa yang membezakan kempen sekatan ini daripada kempen-kempen lain ialah ia dijalankan secara berperingkat dan bukannya menyenarai hitamkan semua orang sekaligus. Sebagai contoh, katakan anda tahu seseorang di Dubai sedang membantu Iran mengekspor emas. Kemudian, jika anda mendakwa bahawa anda hanya akan mengenakan sekatan ke atas Dubai, itu adalah sesuatu yang sama-sama besar dan rumit dan anda telah menyenarai hitamkan mereka sebagai sebuah negara. Tetapi jika anda menyasarkan negara tertentu itu dan anda jelaskan bahawa individu-individu ini telah dikenal pasti, ia jauh lebih mudah untuk disasarkan. Contohnya, lihat peringkat 1. Peringkat 1 operasi ini sudah pun selesai.
Ia mengenal pasti talian hayat dan menyenarai hitamkan entiti awal yang beroperasi dengan Iran. Peringkat 2, iaitu sekarang, memberikan garis masa yang ditetapkan kepada negara untuk menghentikan perdagangan dengan Iran, diplomasi senyap dengan tarikh akhir tertentu. Mereka menyebut nama mereka secara terbuka. Dan kemudian mereka berkata kepada mereka, lebih baik kamu berhenti segera atau sesuatu akan berlaku, yang membawa kepada peringkat 3. Langkah ini menetapkan pelaku yang tidak mematuhi untuk dikecualikan daripada sistem kewangan ASF. Mereka akan kehilangan akses kepada dolar, bank dan pasaran. Jika anda tidak berhenti berurusan dengan Iran dalam masa yang ditetapkan sekarang, setelah kami mengenal pasti anda akan kehilangan akses kepada ekonomi Amerikas. Dan kemudian, sudah tentu, peringkat 4 meningkat kepada sekatan sekunder, di mana negara-negara lain yang berdagang dengan pelaku yang ditetapkan juga menghadapi sekatan, mewujudkan kesan berantai. Jadi bukan sahaja anda akan menyasarkan syarikat tertentu di Dubai itu, tetapi mana-mana syarikat lain yang pernah bekerjasama dengan syarikat di Dubai itu, kini tidak lagi boleh mengakses dolar Reset dan sebagainya. Itu adalah hujah yang meyakinkan. Kebanyakan sekatan sebelum ini hanya menyenarai hitamkan semua orang sekaligus yang menyebabkan wujudnya pasaran gelap dan sistem alternatif. Pendekatan ini memberi pilihan kepada negara-negara dan akibat yang sebenar. Ia menutup pintu secara sistematik sehingga tiada lagi tempat untuk wang sampai kepada rejim. Rejim Iran sudah pun mula berpecah dari dalam. Muhammad Ghalibaf, Speaker Parlimen dan Ketua Perunding, mengakui, tidak kira sebanyak mana pun kekuatan tentera yang kita ada, jika rakyat lapar dan kita tidak mempunyai peredaran keuangan serta pertumbuhan ekonomi, kita tidak akan bertahan. Dan itu adalah satu petikan. Presiden mencadangkan Iran sepatutnya menamatkan perang hari ini sementara mereka masih berada dalam kedudukan yang kuat dan bermaruah. Maksudnya, membuat perjanjian sebelum kehilangan semua kelebihan. Malah Gubernur Bank Pusat sendiri mengakui, kita tidak mengekspor minyak. Orang Amerika telah membekukan riza pertukaran asing kita. Pegawai-pegawai rejim ini mengatakan bahawa hala tuju semasa tidak dapat dikekalkan. Dan ini membuktikan teori teras strategi tersebut. Jika anda memecahkan sesuatu rejim dengan mengeksploitasi tekanan dalaman dan memberikan golongan sederhana hujah yang mereka perlukan untuk menang melawan golongan garis keras yang mahu terus berjuang tanpa henti. Itulah cara rejim sebenarnya berubah dalam sejarah, melalui perpecahan dalaman, bukan tekanan luar. Sebelum operasi pengasingan ekonomi, pentadbiran Trump telah mencuba diplomasi. Kita semua pernah dengar tentang rundingan yang sedang berlangsung untuk gencatan senjata selama 60 hari dengan kemungkinan pelepasan sekatan. Dan Iran menghabiskan seluruh masa rundingan ini sebenarnya untuk bersiap sedia menghadapi konflik yang lebih besar. Memperkukuhkan kawalan mereka, meningkatkan pengeluaran peluru berpandu, serta menyelaras serangan proksi. Apabila ia berakhir, Kementerian Luar Iran menolaknya dengan mengatakan ia langsung tidak lagi relevan. Iran tidak pernah berminat dengan perjanjian, tetapi mereka hanya membeli masa untuk bersedia menghadapi peningkatan konflik seterusnya. Diplomasi tidak akan berjaya dengan rejim yang menggunakan rundingan damai sebagai alasan untuk bersiap sedia menghadapi peperangan. Duta Besar AS Huckabee telah memberitahu sumber berita bahawa Presiden Trump tidak main-main dan beliau merujuk kepada operasi ketenteraan sebenar yang telah membuktikan kesediaan Amerika untuk menggunakan kekuatan secara besar-besaran. Kerana gabungan sekatan ekonomi dan sekatan ketenteraan itulah yang berkesan. Ingat operasi Midnight Hammer pada bulan Jun? Ia telah memusnahkan 3 fasiliti nuklear Iran dalam satu malam. Amerika tidak takut untuk melancarkan operasi ketenteraan. Epic Fury pada bulan Februari adalah pengeboman selama 40 hari yang membunuh pemimpin tertinggi Khamenei dalam beberapa minit pertama. Dan sekarang, dengan operasi pengucilan ekonomi, Trump berkata, kami telah menunjukkan kekuatan tentera. Kami telah memberi anda peluang untuk berunding. Anda telah menolak. Sekarang kami akan mencekik ekonomi anda secara sistematik. Dan jika anda tidak mengubah haluan, kami akan menggunakan kekuatan sekali lagi. Serangan ketenteraan pada ketika ini hanyalah simbolik. Rejim boleh membina semula, menyesuaikan diri dan pulih. Selepas 6 bulan pengeboman paling berat dalam beberapa dekad, rejim Iran masih berkuasa. Tetapi kejatuhan ekonomi adalah ancaman kepada kelangsungan hidup kerana anda tidak boleh membina semula ekonomi yang tidak wujud. Anda tidak boleh mengekalkan pasukan tentera apabila anda tidak mampu membayar mereka. Dan anda tidak boleh mengekalkan kawalan apabila wang sudah habis dan rakyat mati kehausan. Rejim itu mesti membuat pilihan. Adakah mereka akan berunding dengan serius atau melihat kerajaan mereka runtuh dari dalam? Dan rakyat Iran sudah pun terdesak dan bersedia untuk merebut peluang. Jika AES memotong sumber keuangan rejim tanpa jalan keluar, pilihan mereka akan hilang dan rakyat akan mendapat peluang yang mereka perlukan. Beberapa bulan akan datang akan menjadi ujian sebenar. Adakah pentadbiran Trump benar-benar akan bergerak ke peringkat ketiga dan menyenarai hitamkan penyelundup Turki, bank-bank Dubai, institusi Rusia yang tidak mematuhi apabila tempoh masa tamat? Atau adakah mereka akan berundur dari peringkat ketiga apabila tekanan politik atau ekonomi meningkat? Itu akan menentukan sama ada operasi ini berjaya atau ia hanya menjadi satu lagi pusingan ancaman sekatan yang Iran sudah tahu cara menghadapinya. Kerana inilah yang sering berlaku dengan sekatan. Ia kedengaran besar, kedengaran ekstrim, tetapi penguatkuasaannya sangat-sangat rumit. Perbendaharaan telah membuktikan ia serius dengan 60 penyenaraian serta-merta. Tetapi ia hanya berkesan jika Amerika komited untuk menguatkuasakan di keempat-empat peringkat. Trump menyeru semua sekutu ASS untuk menyertai pasukan ini, mewujudkan tindakan global yang diselaraskan. Dan ingat, ini kini bukan lagi hanya mengenai keupayaan nuklear Iran.
Iran yang mengawal Selat Hormuz sedang menjejaskan perkapalan global di seluruh dunia dan ekonomi di mana-mana juga terkesan oleh perkara ini. Tekanan daripada gabungan ini akan menjadikan sekatan berkesan dan menjadikan ancaman itu lebih dipercayai dengan cara yang tidak dapat dicapai oleh tindakan unilateral, dan itulah harapannya. Jika operasi ini berjaya, rakyat Iran akhirnya dapat menentukan masa depan mereka sendiri. Dan jika ia tidak berjaya, jika Amerika membuat ancaman tetapi tidak benar-benar melaksanakannya, rejim itu sekali lagi akan terus bertahan dan penindasan terhadap rakyat Iran serta dunia akan berterusan. Satu-satunya soalan yang penting sekarang ialah, adakah Amerika benar-benar mempunyai keazaman untuk melaksanakan perkara ini hingga selesai? Jawapannya akan menentukan sama ada rakyat Iran akhirnya akan mendapat kebebasan mereka atau terus terperangkap di bawah rejim yang sanggup membunuh puluhan ribu orang demi mengekalkan kuasa. Saya Ira Yurakai dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.